Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi tentang pentadbir yang perlu amanah. Jadi dalam pemilihan pentadbir harta pusaka, antara perkara yang perlu waris fikirkan adalah pentadbir itu boleh menjalankan tanggungjawab. Maksudnya menguruskan harta pusaka and then mengumpulkan dokumen dan serahkan kepada peguam dan memastikan bahawa maklumat senarai aset, senarai waris itu lengkap dan memaklumkan perkembangan proceeding sama ada Mahkamah Tinggi Sivil ataupun pihak pusaka kepada semua waris. Jadi pentingnya pentadbir amanah ni supaya harta pusaka tersebut boleh dibahagikan sama ada mengikut faraid ataupun mufakat dengan dimaklumkan kepada semua waris. Jadi ia perlu melantik pentadbir yang amanah dalam menjalankan tugas untuk mengelak sebarang konflik di kemudian hari.